Fahmi Azam. Bukan Fadi Azam, Fahmi Azam dari... Saya nak balik ni. Okey. Hari ini saya hadir di Majlis Karnival Madani Peringkat Negeri Melaka yang kali ini kita adakan bersekali dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat di Dun Kelebang. Program ini merupakan program pemanas bagi kita akan menimba kehadiran Yang Amat Perdana Menteri yang dijangka pada 17, 18 dan 19 program Madani Rakyat yang akan diadakan di Merlimau. Jabatan Penerangan dan semua agensi peringkat Persekutuan Negeri datang bertemu rakyat untuk menyampaikan segala dasar kerajaan di peringkat Persekutuan Negeri, juga program-program untuk disantuni kepada semua masyarakat. Ini merupakan satu usaha yang baik di mana melalui program ini kita nampak masyarakat berbilang kaum datang untuk menyertai karnival kita Madani ini, dan melalui program, acara, sukan neka dan lain-lain pameran yang diadakan, masyarakat setempat ni mendapat juga informasi yang tepat, betul yang diperlukan oleh mereka. Dia bukan sahaja mengeratkan silaturahim di antara masyarakat setempat, dia juga merupakan satu platform. Maksudnya bukan sekadar di pameran ini mereka mendapat maklumat, mereka juga tahu portal mana, link mana, jabatan mana sekiranya pada masa yang akan datang mereka mempunyai persoalan.